Salam, sok. Selamat pagi manja.
Salam Kak Zuna Zina. Awal hari. Salam Masyarum. Seperti biasa hadir daripada Dolubu. Salam sahabat Syah Muhammad yang hadir di buku-buku. Terima kasih.
Waalaikumsalam Kak Cik Jun Kusna yang dah hadir di muka buku. Alhamdulillah. Tak apa. Sahabat Kak Aisyah Muhammad. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dan diberi kekuatan agar supaya dapat istiqamah balik di dalam majlis-majlis ilmu, insyaAllah. Terima kasih kerana hadir. Waalaikumsalam sahabat Muhammad Khasrin, Abang Muhammad Khasrin yang hadir di Titi. Alhamdulillah. Terima kasih hadir. Waalaikumsalam Kak Sabda Adin yang dah hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sabda Adin. Hadir di buku. Waalaikumsalam Abang Rizal, Muhammad Rizal yang dah hadir di buku. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafati amya wal muslim wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyati qabuli wa usuli ma'muli wa biniyati shifa' min kulli amradi wa biniyati qada'i hawajid dunya wal akhirah wa biniyati fawzi bi husnil khatimati indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wassalim wa jami'i barakas salihin min ahli samawati wal ardh wa alayya ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'alimna, ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'alimna, ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'alimna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalihi. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'atik. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina abwaaba fadlik wansur alaina ghazaa'ina rahmatik. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala khaira khalqi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma sya'allah yasrifu khairu ilallah. Bismillahi ma sya'allah yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Terima kasih sahabat RC yang hadir di Titi. Waalaikumsalam sahabat Nonim yang hadir di Titi. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji-puji. Waalaikumsalam Kak Ramlah Nur yang hadir di muka buku. Waalaikumsalam Kak Nur Harati yang hadir di muka buku. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji-puji tertentu bagi Allah. Syukur kita kepada Allah di mana pagi Sabtu ni Allah terus memilih kita dan mengekalkan kita untuk sama-sama kita dapat berada di dalam kebun-kebun ataupun taman-taman syurga di atas muka bumi milik Allah SWT, iaitu dalam majlis ilmu Fardu Ain daripada Taman Lembah Impiana Kulim. Alhamdulillah segala puji-puji tertentu bagi Allah. Syukur juga kita kepada Allah
di atas nikmat yang besar-besar yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat nyawa dan nikmat kesihatan tubuh badan. Mudah-mudahan kita guna nikmat tu ke jalan yang beri manfaat bagi kita di hari akhirat insya-Allah taala. Wassalam sahabat RC yang hadir di TT, alhamdulillah. Jadi terlebih dahulu saya mengucap ribuan terima kasih terutama kepada tuan rumah iaitu Abang Adlin dan Kak Ja serta anak-anak, di mana rumah ni dipilih oleh Allah SWT untuk dijadikan taman-taman syurga. Dan terima kasih kepada Abang Amin, Kak Nuraida, Cik Azana, Kak Nuraini, dan Kak Ita yang dapat hadir, dipilih oleh Allah SWT untuk dapat menghadirkan diri serta lelaki. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di alam maya, di muka buku dan di TT yang dipilih oleh Allah untuk bersama-sama secara live di alam maya, insyaAllah. Mudah-mudahan kalian semua sentiasa dalam rahmat, dan sepanjang kita berada di dalam masjid ilmu ni digugurkan oleh Allah SWT segala dosa-dosa kecil kita, insyaAllah ta'ala. Jadi Awaluddin Ma'rifatullah seperti biasa. Jadi kuliah ilmu Fardhu Ain kita di sini ini merupakan kali yang kedua di mana kita akan berkongsi dengan kitab Tashhurud Dufa, Tashhurud Du'afa, dengan kitab Tauhid, lepas tu kitab Tasawuf, Perintah Penuntut, dan kitab Fiqh, Masbuk dan Muafiq. Jadi Awaluddin Ma'rifatullah iaitu awal-awal agama mengenal Allah Ta'ala. Untuk itu kita akan berkongsi dengan kitab Tashhir Du'afa. Kalau nak biasa tu. Tashhir Du'afa iaitu kitab Tauhid, iaitu memudahkan bagi orang-orang yang dhaif. Sebagai pembukaan ilmu Fardhu Ain kita. Masih lagi muka surat yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darani amin. Mudah-mudahan kita juga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT seperti mana Allah merahmati dan memuliakan tuan pengarang kitab, tuan-tuan guru beliau, para ulama, dengan Allah campakkan nur hidayah di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita supaya terang dan jelas nampak segala isi-isi kandungan di dalam kitab ni. Dan lebih lagi mudah-mudahan Allah membuka pendengaran kita agar kita dapat mendengar dengan jelas apa yang dibaca dan apa yang disampaikan. Dan mudah-mudahan juga Allah bagi kefahaman kepada kita untuk kita dapat memperkukuh dan mengkejapkan iman kita yang sentiasa berbolak-balik di dalam hati kita di akhir-akhir zaman ni, insyaAllah ta'ala. Iaitu kitab Tashhidul Afal. Kita sambung lagi. Amboi. Amboi jarangnya mereka yang teguh. Amboi jarangnya mereka yang teguh ilmu tauhid pada masa yang susah ini. Kata tuan pengarang kitab, iaitu tuan musannif, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Wangah. Amboi jarangnya mereka yang teguh ilmu tauhid pada masa yang susah ini. Iaitu pada masa yang susah ni maksud dia apa dia? Masa yang di dalam huru-hara yang penuh kekalutan, masa yang penuh dengan kelalaian dunia pada zaman kita sekarang ni. Itu maksud masa yang susah ni. Jadi orang yang nak tetap dapat belajar ilmu tauhid ni memang susah. Tu dengan seruan amboi tu kan. Amboi, bertuahnya dan beruntungnya mereka yang ditaufikkan dia bagi mengkejakkan aqaidul iman. Amboi, bertuahnya dan beruntungnya
mereka yang ditaufikkan mereka ditaufikkan iaitu diberi kekuatan taat oleh Allah Ta'ala. Itu yang kata ditaufik tu, iaitu diberi kekuatan taat oleh Allah Ta'ala bagi mengkejapkan aqaidul iman. Bagi mengkejapkan iaitu aqaidul iman, iaitu simpulan iman yang dirupakan iman tu merupakan sebagai satu ikatan yang teguh. Tu kata aqaidul iman tu. Simpulan yang kita jadikan pegangan yang teguh dan kejap. Iman tu. Sedikitlah mereka yang mengetahuikan dia. Sedikitlah mereka yang mengetahuikan dia ilmu tauhid ni. Di zaman kita sekarang ni, orang-orang yang nak mengetahui itu, maknanya bila nak mengetahui itu dia kena belajar. Setelah belajar, maka dimengerti dan faham, maka difahamkan oleh Allah Ta'ala. Barulah dia dapat mengetahui akan ilmu tauhid. Jadi zaman sekarang ni susahlah. Sekarang ni sedikitlah. Sebab apa? Dengan alasan, payahlah belajar ilmu tauhid ni, pening kepala lah, macam-macam alasan. Dengan alasan sibuk lagi lah, tak ada masa lagi lah, macam-macam alasan. Jadi amat terlalu sedikit orang yang nak mengetahui akan ilmu tauhid. Waalaikumsalam, sahabat Pendeka, Abang Mazhab Lipat ataupun Nusantara Bangkit, moderator di TT dah hadir. Alhamdulillah. Dan mereka yang boleh menjaga yang lain daripadanya pada masuk ini. Dan mereka itu orang yang boleh menjaga yang lain, iaitu yang boleh menjaga orang lain daripada iman yang disupport, daripada ilmu tauhid ni pada masa ini. Menjaga ni maksudnya orang yang boleh menyampaikan lah, boleh menyampaikan, memperbaiki akan iman-iman orang yang pada masa ini ni dengan disampaikan akan ilmu-ilmu tauhid tu sedikit. Kita tengok di masjid-masjid pun kurang, banyak lebih pada kitab tafsir, fiqh lah apa semua kan, kitab hadis lah. Padahal sedangkan ilmu tauhid ni merupakan ilmu fardu ain. Patutnya itu didahulukan. Sebab pertama mula ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Dan kita tengok Rasulullah SAW juga pertama sekali yang dia sampaikan adalah supaya orang mentauhidkan Allah Ta'ala. Bila nak mentauhidkan Allah Ta'ala, dia kena pada ilmu tauhid ni. Jadi dah terlalu sikit lah. Sungguhnya telah dibalakan dengan silap padanya akan mereka yang tidak disangka-sangkakan dengannya. Sungguhnya, bahawa sesungguhnya telah dibalakan dengan silap. Telah dibalakan oleh Allah Ta'ala dengan silap, iaitu dengan salah padanya pada ilmu tauhid, dalam pada menyampaikan akan ilmu tauhid dan pada pegangan akan tauhid tu akan mereka yang tidak disangka-sangkakan dengannya. Akan mereka yang tidak disangka-sangkakan dengannya dengan salah tu. Akan silap, akan salah dalam kefahaman ilmu tauhid dan menyampaikan ilmu tauhid tu. Memang tak sangka-sangka. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz sendiri pun silap penyampaian. Tiba-tiba orang kata Tuhan apa Cina lain, Tuhan Hindu lain. Tu masalah tu kalau macam tu. Dia tak ada. Tu maksud dia tu silap dalam menyampaikan ilmu tauhid tu. Dalam fahaman ilmu tauhid tu salah. Kadang-kadang orang yang belajar pun masih lagi belum faham akan ilmu tauhid ni dalam mengenal Allah Ta'ala. Telah orang kata lebih lagi lah orang yang tak belajar. Orang yang belajar pun silap. Daripada mereka-mereka yang dimasyurkan dengan berilmu. Daripada mereka-mereka yang dimasyurkan dengan berilmu. Mana yang melakukan kesalahan tu pada orang ramai. Tu kata yang dimasyurkan pada orang ramai dengan berilmu. Berilmu apa? Ilmu tauhid tu. Kadang-kadang tu ada Allah fi sama. Ayat-ayat mutasyabihah tu. Dia pegang sahih ayat, mentafsirkan guna ayat Quran, betul dah. Tapi
cara pula huraian tu salah. Pegang pada zahir ayat. Allah fi sama, Allah atas langit. Jadi Allah bertempat pula. Tu masalah dia. Lepas tu yadullah, tangan Allah. Dia menyerupakan Allah dengan sesuatu pula. Dia kata Allah ada tangan. Tu yang jadi berat Nana. Demikianlah. Demikianlah iaitu apa dia? Demikianlah dibala dengan silap, dengan salah tu oleh Allah Ta'ala. Berlebih kurang disebutkan di dalam syarah bagi Hasyiah Dasuki. Berlebih kurang disebutkan. Cerita-cerita tu ada disebut tak? Tu kata berlebih kurang tu. Di dalam syarah, di dalam kitab syarah bagi Hasyiah Dasuki. Demikian juga. Seperti itu juga. Iaitu dibalakan dengan salah tu oleh Allah Ta'ala. Dibalakan dengan jahil. Dibalakan dengan jahil. Dibala ni maksud satu perbuatan Allah Ta'ala di atas kelalaian hamba-hamba dia. Maka tu ya Allah tarik nikmat ilmu tu. Salah satu nikmat ilmu iaitu kita tak dapat ilmu tauhid ni susah nak jadi faham semua. Tu kata Allah bala kan. Kerana apa? Kerana kesilapan hamba-hamba dia juga sendiri, kerana sentiasa berada di dalam kelalaian, maka itulah dibalakan oleh Allah Ta'ala tu. Selain daripada tak tahu dengan ilmu tauhid, lepas tu jahil pula tu. Mereka yang tidak disangka-sangkakan dengan jahilnya, dibalakan oleh Allah Ta'ala dengan jahil. Bagi mereka yang tidak disangka-sangkakan dengan jahilnya, rupa kemah, rupa bagus, tapi jahil dalam mengenai Allah Ta'ala. Kerana bersusuk dan bertabiat zahirnya dan pandainya. Kerana bersusuk. Bersusuk ni dia baca kitab ni dia mula nak bunyi alif tani gitu. Sebab bahasa dia bahasa tadi dia automatik nak bunyi tani dah. Dia memang sedap baca macam tu. Dia jadi tak puas kalau baca kita nak baca style Kedah ni, jadi tak puas bahasa dia bahasa tadi. Kerana bersusuk ni maksud dia apa dia? Maksud dia tubuh badan. Tubuh badan tegak ke apa tu. Tu kata bersusuk, bertubuh. Dan bertabiat zahirnya. Dan bertabiat zahirnya, iaitu dari segi luaran nampak gaya kemah belaka. Dengan pandainya, dengan pandai orang. Sedangkan hakikat dia jahil. Dia tak apa pandai nak tegang dengan ilmu tauhid apa semua kan. Itu yang bahaya dah. Maka berderu dan penat. Maka berderu dan penat. Tu. Berderu ni maksud banyak banyak. Ramai-ramai. Tu. Dan penat iaitu penuh penat mereka-mereka yang percaya serta taklid. Mereka hak mana hak yang belajar dengan set-set tu lah. Yang percaya serta taklid. Percaya, lepas tu ikut pula. Tu kata serta taklid. Dan penaruh. Penaruh dengan buta tulinya. Dan penaruh maksud dia pengikut. Penaruh ni penurut. Bukan penaruh, penurut. Dan penurut dengan buta tulinya. Maksud dia apa? Jadi pengikut dengan buta tulinya. Sebab apa kita pun tak erti. Kita pun tak erti. Lepas kita ikut pula. Kita ikut orang yang tak erti, jadi tak erti juga. Maka menariklah mereka itu akan segala yang percaya itu. Maka menariklah mereka itu yang tidak disangka-sangka dengan jahil tu. Pasal tengok bertubuh, bersusuk badan, kemah ke apa kan. Akan segala yang percaya itu. Jadi orang-orang yang ikut tu supaya tu ikut hak jahil, kita pun jadi jahil kepada ajaran yang tidak diketahui ke mana halanya.
Kepada ajaran yang tidak diketahui ke mana halanya. Iaitu kita tak tahu mana tujuan dia, gapo tak tahu. Lepas kita ikut habis Seperti perkara mustahil itu qadim dan baharu. Seperti mengatakan perkara mustahil itu qadim dan baharu. Dia kata perkara-perkara mustahil itu qadim dan baharu. Iaitu sedia kala. Perkara mustahil itu dah ada juga hak kata baru. Serta diperdalil di atas keduanya. Serta diperdalil, buat dalil pula. Tu kata diperdalil tu maksud buat pula jadi dalil di atas keduanya, iaitu mustahil itu qadim dan baharu tu. Dengan beberapa ayat Quran. Dia buat mari pula contoh-contoh ayat Quran. Tapi itulah terang dengan cara zahir. Dia tak ada apa. Dan beberapa nas ulama' begitu juga guna beberapa nas ulama' jadi dalil. Buat dalil mengatakan yang mustahil itu qadim dan baru. Sedangkan mustahil itu benda yang tak ada. Kalau benda yang tak ada kita nak cara, buat apa tak payah cara. Benda yang tak ada nak cara. Waktu jadi penimpala, cara benda yang tak ada. Benda yang tak ada tu kita nafi je. Dengan semata-mata kacing-kacing tarik. Dengan semata-mata kacing-kacing tarik, iaitu apa dia kacing-kacing ni? Usaha atau Kedah kata pulung-pulung. Nak tarik orang. Dia nak tarik orang tu supaya percaya dekat dia. Di hadapan mutadi. Di hadapan mutadi. Mutadi ni orang-orang yang baru nak belajar. Tu mutadi. Orang-orang yang baru nak belajar. Dia bagi tarik minat. Bagi tarik minat orang. Orang dengar, hebat-hebat, dahsyat-dahsyat. Gitu. Waalaikumsalam Encik Lan. Terima kasih hadir di muka buku. Waalaikumsalam Abang Musa. Terima kasih hadir di muka buku. Waalaikumsalam Abang Ramdili yang dah hadir di muka buku. Alhamdulillah. Jadi benda itulah yang berlaku zaman sekarang ni, lebih lagi zaman kita lah. Zaman kita ni tengok. Allah Akbar. Itu beza dia kitab-kitab Taurat dengan kitab baru ni. Kitab-kitab baru ni dia dah banyak ubah suai. Kadang-kadang ubah suai tu dia tak kena pada makna yang dikendaki asal daripada kitab tu. Pasal tu kitab-kitab Taurat ni kita kena kekalkan walaupun kita perbaharukan dia punya apa? Dia punya yang asal kena kekal. Kena kekal. Lepas tu bila perkataan-perkataan yang kita nak ubah tu kita kena buat nota kaki di bawah. Macam ada setengah-setengah kitab. Dia buat nota kaki di bawah. Tapi yang asal dia tak ubah. Itu cara sebenarnya tertib dia. Bukan kita boleh main ubah terus kan. Kita buat satu karangan baru pula. Buat karangan baru padahal lari. Itu masalah dia. Dan yang buta, lebih lagi lah. Dan yang buta-buta mata hati. Itu maksud bukan yang buta mata, yang buta mata hati. Kepada sekehendak mereka itu. Kepada sekehendak mereka itu, iaitu ikut kehendak dia orang. Ikut kehendak dia orang je. Apa dia orang nak sampaikan, apa dia nak ceritakan. Itu yang jadi macam Allah fis sama, yadullah apa semua tu macam-macam. Allah berada duduk atas kursi di arah lah apa semua. Dia jadi itu. Sebab ayat-ayat mutasyabihah tu. Salah penyampaian, salah tafsir, maka membawa kepada
kita yang baru belajar ni faham macam tu, faham macam dia. Padahalnya beberapa dalil itu tidak siring-siring. Padahal iaitu dalam kelakuan beberapa dalil yang dia bawa tu tidak siring-siring, iaitu tak sama, tidak seiring-seiring lah, tapi dia ringkaskan bunyi siring-siring ya. Dia sebenarnya seiring, seiring. Dia kena ada seiring, tapi dia bahasa Tani ni bunyi cepat, bunyi siring-siring pun kepada kehendak yang menarik itu. Kepada kehendak yang menarik itu. Nak menarik orang supaya jadi pengikut dia apa semua tu. Di sisi yang berilmu dan berakal. Di sisi orang yang berilmu dan berakal. Jadi macam tu. Dan demikian juga dibalakan dengan jenuh jenak. Dan demikian juga dibalakan oleh Allah Ta'ala dengan jenuh jenak. Siapa dia jenuh jenak? Jenuh jenak ni maksud dia dengan banyaknya. Dengan banyak. Dia kata jenuh jenak. Jenuh jenak maksudnya dengan banyak penyakit hasad dengki. Pada Allah turunkan pula jenis orang-orang yang banyak penyakit hasad dengki. Di kalangan orang-orang ilmu juga. Orang ilmu juga yang ada penyakit hasad dengki ni. Orang yang belajar ilmu, orang yang berilmu, semua tu. Golongan-golongan orang yang dalam ilmuwan. Yang sok-sok ilmu lah. Sok-sok pandai ni. Sok-sok alim, sok-sok pandai, semua golongan ilmuwan ni. Jadi Allah bala pula dia orang tu dengan penyakit hasad dengki. Sebab tak faham, tak mengenal Allah Ta'ala, maka benda ni akan dibalakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga pada bab agama sekalipun, dia orang akan wujud perasaan hasad dengki. Dia tengok kawan ni boleh sikit, banyak sikit, lebih sikit, faham pun dia tak puas hati. Memang benda ni berlaku, tu bala. Kerana Allah nak tarik ilmu. Tu maksud Allah nak angkat ilmu sikit-sikit dengan cara macam tu. Timbul di kalangan orang-orang ilmuwan tu ada hasad dengki. Kalau orang ni boleh sikit, dia mula petikai kan, oh tak ada sijil lah, tak ada ni lah, macam-macam. Padahal ilmu Allah ni bukan anti sijil. Yang nak faham kan Allah Ta'ala. Ulama-ulama dulu pun tu Rasul sendiri mana ada sijil. Rasul sendiri tak ada sijil. Tapi diakui oleh Allah Ta'ala. Kerana ilmu Allah, maka yang nak diakui itu Allah Ta'ala. Dia disebabkan sebab ada yang salah bawa. Tu kata disebabkan nila sitik rosak susu belanga. Susu sebelanga. Masalah sebab seorang dua yang bawa benda-benda tu. Tapi zaman sekarang ni bawa sesat-sesat ni lah dipuja, disanjung. Kalau yang ni mudah je. Tak ada sijil, tak ada apa pun senang. Jadi seperti yang waqi', iaitu seperti yang berlaku. Dan kejatuhan di atas beberapa risalah per hamba. Seperti yang waqi', iaitu seperti yang berlaku, dan kejatuhan di atas beberapa risalah per hamba. Di atas kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Wangah ni. Seperti nama kitab dia, Amasul Iqtiqad dan Taqribul Ikhwan. So kita baca dah Taqribul Ikhwan habis dah. Dan Mabhasul Kalam. Dan Mabhasul Kalam. Ya, orang salah erti kan. Maksudnya tu yang kata bersanad tu. Bila dia belajar, tak belajar habis. Lepas tu bila dia baca kitab-kitab tu, dia jadi cara huraian apa pun jadi salah. Padahal pengarang kitab tulis betul dah. Tapi orang yang menyampai tu kan salah, sebabkan orang yang terima pun salah.
Pasal tu orang kata nak menyampaikan ni pun kita kena pasti orang yang menyampaikan tu pun dia belajar kulit ke kulit juga. Tu sebenarnya. Tapi kalau dia pun selang-seling kulit tak kulit, tu yang kita jadi bersalut kulit. Yang ialah tujuan perhamba. Tujuan musoneh, tuan pengarang kitab. Ialah harap kepada Allah Ta'ala. Menjadikan beberapa sebab bagi celek mata-mata adik-adik, kakak-kakak yang terpejam. Mana dia jadikan kitab tu? Dia harap kepada Allah Ta'ala, tuan pengarang kitab jadikan, dia karangkan kitab tu dan mengharap kepada Allah supaya kitab tu menjadi sebab bagi celik. Celik ni maksud dia keluar daripada lalai. Tu maksud celik tu. Dia kalau kita baca sendiri, kita faham celik ni buka mata. Celik, nampak? Tu kata kena berguru. Tapi kalau kita tengok, ambil dopik daripada guru ni daripada lalai. Celik, ya betul dah lah. Mana kalau kita pejam mata ni memang tak nampak apa. Sekarang ni kita ni dalam keadaan celik, dalam keadaan buka mata. Tapi kita tak perhati betul-betul. Bila kita tak tengok betul-betul, maknanya kita dalam kelalaian. Jadi tu yang maksud di sini, yang dikendaki celik di sini, daripada lalai. Daripada lalai, mata-mata adik-adik, kakak-kakak yang terpejam. Betul tadi Ustaz orang tu dah. Sebab kita bila dalam keadaan terpejam, kita tak nampak apa. Bila mana mata terpejam? Mata pejam tu bila? Negara. Tidur. Jadi bila tidur tu asyik tak? Tidur lalai tu. Tak ingat apa dah. Bila tak ingat apa tu lalai lah. Jadi supaya celik ni, supaya kita buka, kita nampak perkara-perkara yang patut kita tengok. Barulah tidaklah dalam keadaan lalai. Waalaikumsalam Abang Mat Zulkifli. Terima kasih hadir di muka buku. Tapi masalah kita sekarang ni lalai banyak. Celik, tapi dalam celik kita pejam. Jadi tu yang ulama jadikan kitab-kitab ni menjadi sebab bila kita belajar tu, buka baliklah mata kita tu. Dia sekarang ni mata apa? Mata hati tu. Mata hati kita yang terpejam kan. Mata Zuhair buka sedia. Mata hati tu. Nak bila nampak yang bergelik-gelik lagi bungkam mata-mata tu. Tengok bergelik dalam kedai kan. Sama telah pula bagi kanak-kanak lah yang baru keluar daripada umpama judi. Sama telah ni lebih lagi Sama telah lebih lagi pula bagi kanak-kanak. Kanak-kanak sini pun yang dimaksud ni bukan budak-budak kecil. Dia bukan budak-budak kecil ni. Kanak-kanak ni orang yang baru dalam sedap. Dan yang baru keluar daripada umpama judi. Dan mana? Ada orang yang baru keluar daripada umpama judi. Mana umpama judi ni maksud apa yang baru keluar daripada umpama judi? Judi ni waktu salah kat list yang hadir di muka buku di TT. Maksud dia sebelum ni dia hidup dalam maksiat. Hidup dalam melakukan dosa-dosa besar. Jadi bila dia belajar kitab ni, jadi mudah bagi dia nak mengenal Allah Ta'ala. Tu maksud dia tu nampak. Baru keluar daripada umpama judi tu, maknanya dia dah bertaubat apa semua. Dan panggung-panggung. Dan panggung-panggung. Terima kasih Kak Liz. Kak Hotel Haris ada? Tak apa. Dan panggung-panggung. Panggung-panggung ni
Apa dia panggung-panggung? Yang kita faham. Kita tengok kefahaman bahasa kita. Panggung-panggung. Okey. Apa tadi? Baik. Dia panggung-panggung ni tempat hiburan. Dia sebenarnya panggung wayang kan. Panggung wayang. Jadi tengok dia ringkaskan panggung-panggung. Jadi tempat-tempat hiburan. Lepas tu ni orang-orang yang dah bertaubat lah daripada melakukan perkara-perkara ni, yang tadi judi, panggung-panggung ni tempat-tempat hiburan lah. Tak kira lah karaoke ke apa ke, tak kira lah. Tu termasuk dalam panggung-panggung lah. Dan berajak-ajak mereka itu kepada memikir dan merenung-renung akan hal yang bersangkut paut dengan ketuhanan dan umpamanya. Dengan berajak-ajak sebab dengan kitab yang dikarang tu. Tu yang dia harap kepada Allah Ta'ala supaya jadikan kitab yang dia karang tu menjadi sebab kepada orang-orang macam ni lah. Dengan berajakkan. Berajakkan ni maksud dia menarik kan. Menarik mereka itu orang-orang macam tadi tu kepada memikir dan merenung-renung. Merenung-renung ni supalah perhati. Kita kata perhati akan hal-hal terima kasih Kak Rafi'ah Ismayadi Yahdin. Akan hal-hal iaitu akan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ketuhanan dan umpamanya. Itu tujuan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Dia harap doa kepada Allah Ta'ala. Bila harap ni dia berdoa. Bukan dia orang tulis kitab, karang kitab kerana nak cari nama tak. Bukan kerana nak terkenal tak. Tak ada. Pasal itu kitab ni tengok mana tak diterbit dan jadi kitab. Cuma orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah pilih, maka dia akan jumpa lah kitab ni bila dia belajar. Jadi bukan perlu dipamer-pamerkan. Tu sebab kita tengok cara-cara ulama. Dia tak perlu nak pamer-pamer kan. Lebih baik Allah yang memperkenalkan. Pasal itu kitab ni dia cukup terkenal di pondok-pondok. Terima kasih Malang lah yang hadir. Sekarang ni kita, orang zaman sekarang ni, dia buat alasan. Cetak buat elok-elok supaya orang tu tahu apa semua kan. Orang beli banyak. Ya, orang beli banyak jadi untung kat dia. Beli saja, lepas tu tak belajar tak hari ke. Beli saja, lepas tu belajar sendiri. Baca sendiri, tak hari. Dia tak boleh macam tu. Dia kita beli, kita baca, lepas tu kita kena cari guru, kita belajar. Bukannya kita beli, kita baca, lepas tu kita faham sendiri. Iaitu yang jadi macam-macam. Jadi macam-macam pasal tu. Tak boleh. Pasal tu tengok ulama'-ulama' dulu, dia orang jaga adab, dia tak terbit bebas apa semua tu sebab dia orang nak kita belajar. Sebab bila belajar baru jumpa kitab-kitab macam ni. Tak belajar tak ada. Terima kasih sahabat Zulkifli Mahdi, Waalaikumsalam, Kak Nur Maidah Kasmuin yang hadir. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang share dan sebagainya, insyaAllah. Tapi banyaklah karangan-karangan ulama'-ulama' petani ni memang kita tak jumpa cetak apa semua, tak ada. Macam kitab tu Sinaran Ilmu Tauhid, tak ada. Dia simple, soal dan jawab je bab tauhid.
Memang mudah belajar kitab tu. Tapi isi dia penuh. Itu Ustaz Nan pergi bertani tu ambil kitab tu. Sebagai satu tangga dan darjat yang rendah dan ibtidak. Sebagai satu tangga, iaitu dengan belajar memikir, berarti akan perkara yang bersangkut paut dengan ketuhanan dan umpama ketuhanan tu sebagai satu tangga. Satu tangga maksud dia apa dia? Maksud dia sebagai satu langkah lah. Sebagai satu langkah permulaan. Dan darjat yang rendah, martabat yang rendah, yang bawah sekali maksud dia. Dan ibtidak. Dan ibtidak iaitu permulaan. Bagi kita nak mengenal Allah Ta'ala. Tu maksud dia. Summa qala, maka tatkala kelihatan di atasnya oleh orang yang dibalakan dengan hasad dengki itu. Seperti itu. Cerita ni kami belajar bulan puasa 2021 lah. Dia baru lagi lah 2021. Pasal tu Ustaz pun sendiri ikut tradisi pondok. Di rumah mengajar kalau bulan puasa Ustaz akan buat daurah kitab sebulan. Ustaz dan pilih ya. Waktu tu memang macam tu di pondok dia akan cari kitab untuk habiskan dalam bulan Ramadan. Terima kasih sahabat MRSM Artini Desa yang hadir CCTV. Terima kasih Kak Zakiah Umi yang hadir di muka-muku. Waalaikumsalam Kak Susurya, waalaikumsalam Kak Usni Aisyah. Baru mari, terima kasih hadir pagi ni. Taman Lembah Impiano 3 bukan? 3, yalah 3. Pandai Banu Satara Bakit. Salah Kak Lisa. Jadi kita pergi pula pada kitab kita yang kedua. Terima kasih Kak Rafizah Muhammad Noh hadir. Terima kasih Kak Sabda Adik. Dia biasa dah pagi-pagi ni kadang. Resedur aku ni makan sambal dia. Dia naik uak dia gitu. Gitu lah. Sambal belacang power lah lagi ya. Pedih gitu. Dia support tu dah. Support tu dah. Dia kitab tani kita kena baca step tani. Dia tak boleh kalau baca step biasa dia jadi tak sedar. Dia bukan apa dia jadi kita susah nak faham bahasa dia orang. Bila kita baca ikut cara bahasa dia orang dia jadi faham lah. Tidak ada jenuh-jenuh apa dia jenuh-jenuh. Ni Kak Usni ada. Kak Usni baru mari. Dah habis kitab tani tu Kak Usni baru mari. Tidak Kak Usni ada. Tak apa. Okey, buka muka surat 6. Kitab Pelita Penuntut. Ni bagi kitab Rumi. Tak lupa cari kitab Jawi Ustaz. Sampai terlupa nak cari kitab Jawi. Ada kitab Jawi di rumah. Tak apa kan support dia ayat tu. Kalau kitab Jawi muka surat berapa? Muka surat 3 baris baris pertama. Muka surat 3 baris pertama.
maka adalah kitab lah. Janda. Oh, tak betul. Tengok tu tajuk apa? Bagi pengenalan. Bawah pengenalan. Oh, start dah ni. Habis dah ni. Ini satu fasal. Habis dah pengenalan, habis. Habis eh? Oh, enggak. Habis dah pengenalan ni, habis dah. Ini satu fasal pada menyatakan. Ya dah. Macam mana Ustaz tanda sini? Tak baru nak mula. Pernah luar hayu hai cik-cik sama bakdu berkata mu'alif. Tu dia tak sama. Penauran lah. Penauran. Ni maka berkata. Muka surat 3. Kitab Rumi muka surat 3, kitab Jawi muka surat 3 juga. Betul. Mula-mula hari. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darani amin. Mudah-mudahan kita juga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT seperti mana Allah merahmati dan memuliakan tuan mengarang kitab, tuan-tuan guru beliau, para ahli ulama, dengan Allah mencampakkan hidayah di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita supaya terang dan jelas nampak segala isi-isi kandungan di dalam kitab ni, dan mudah-mudahan juga Allah bagi kefahaman kepada kita dan kekuatan kepada kita agar kita dapat beramal dengan apa yang Allah fahamkan, insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, iaitu aku minta tolong dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang amat pemurah lagi amat kasih sayang. Itu dah hurai dah, tak boleh buka. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka berkata mu'alif rahimahullah ta'ala. Betul ya? Sama. Maka berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, tatkala melihat aku akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menuntut ilmu pada masa aku. Maka berkata mu'alif, iaitu tuan mengarang kitab lah, rahimahullah ta'ala, melihat aku akan beberapa banyak, aku mu'alif, akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menututi ilmu pada masa aku, pada zaman dia. Pada zaman dia ni, zaman ulama' ni, bersungguh-sungguh mereka itu kepada belajar ilmu. Bersungguh-sungguh mereka itu kepada belajar ilmu di zaman dia. Padahal tiada sampai mereka itu akan maksud-maksudnya. Padahal iaitu dalam kelakuan yang bersungguh-sungguh kepada belajar ilmu tu, tiada sampai mereka itu orang yang bersungguh-sungguh nak belajar ilmu tu akan maksud belajar ilmu tu. Tak sampai. Tu zaman dia, lebih dari zaman kita. Zaman kita ramai orang nak belajar ilmu berpusu-pusu. Tengok masjid lah ni, ya Allah, kalau orang nak belajar ilmu, time ilmu saja penuh masjid tu. Kadang sampai tak muat tempat duduk pasal jin yang banyak. Jin yang duduk banyak. Orang tu boleh kira lah. Orang boleh kira jin yang penuh. Atau diharamkan akan mereka itu daripada manfaat-manfaatnya. Atau diharamkan akan mereka itu yang bersungguh-sungguh kepada belajar ilmu tu pada zaman mu'alif ni, daripada manfaat ilmu. Salam, terima kasih ke Azizah hadir. Dan luahan-luahannya
Dan luahan ilmu tu. Dan iaitu beramal dengan dia dengan ilmu. Diharamkan juga beramal dengan dia dengan ilmu dan menghambur akan dia akan ilmu. Dan menghambur akan dia akan ilmu. Maksud dia lepas macam tu saja, tak ada apa. Tu kata belajar banyak, belajar sungguh-sungguh tapi tak beramal dengan ilmu, tak guna, tak pakai ilmu tu, macam sia-sia lah. Tu kata maksud menghambur akan dia akan ilmu tu. Kerana tersalah mereka itu akan jalannya. Kerana tersalah mereka itu siapa? Yang bersungguh-sungguh tadi tu nak belajar tu. Yang bersungguh-sungguh nak belajar tadi tu akan jalan ilmu, belajar ilmu tu. Dan meninggal mereka itu akan syarat-syaratnya. Dan meninggal mereka itu yang bersungguh-sungguh. Ni tengok orang yang bersungguh-sungguh nak belajar tu. Akan syarat-syaratnya, syarat-syarat ilmu. Pasal tu dia orang jadi macam tu. Jadi macam apa yang dicakap tu sebab apa? Sebab dia orang tu meninggalkan akan syarat-syarat nak belajar ilmu. Allahu Akbar. InsyaAllah dalam kitab ni dia beritahu lah. Dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalannya, nescaya sesat ia. Dan tiap-tiap mereka yang belajar ilmu tu lah, yang betul-betul bersungguh tu nak belajar ilmu, yang tersalah akan jalannya, jalan belajar ilmu, nescaya sesat ia orang tu, dan tiada mencapai ia orang tu akan maksudnya. Sama ada maksud itu besar atau kecil, tak apa. Niat dia tu kata apa-apa pun bermula dengan niat kita dalam belajar ilmu. Semangatlah kita semangatlah nak belajar ilmu. Tapi masalah kita salah. Salah jalan, maka tak dapat benda yang apa yang kita nak, malah pula jadi haram pula bagi kita tu. Lalu berkehendak aku dan kasih aku. Lalu berkehendak aku Tuhan pengarang kitab, dan kasih aku Tuhan pengarang kitab, bahawa aku Tuhan pengarang kitab, menyatakan bagi mereka itu, bagi mereka itu orang yang bersungguh-sungguh nak belajar ilmu ni, akan jalan belajar dan aturannya, akan jalan belajar dan aturannya, aturan ilmu atas qadar yang aku lihat, atas qadar yang aku Tuhan pengarang kitab ni lihat pada beberapa kitab-kitab, pada beberapa kitab-kitab yang dia ambil daripada kitab-kitab yang lain lah. Dan qadar yang aku dengar, dan sakat, orang kata qadar ni satu sukatan lah, sukatan yang aku dengar daripada guru-guruku, yang aku Tuhan pengarang kitab ni dengar daripada guru-guruku. Ni Tuhan pengarang kitab yang asal ni. Asal kitab ni Arab pun, yang mempunyai ilmu dan hikmah-hikmah hal, yang mempunyai ilmu dan hikmah-hikmah hal. Keadaannya aku Tuan Musannif atau Mu'alif harap daripada orang-orang yang gemar padanya, harap orang-orang yang gemar padanya pada ilmu akan berdoa bagi aku, akan berdoa bagi aku Tuhan pengarang kitab, dengan kemenangan dan kelepasan pada hari kiamat. Kemudian daripada istikharah aku akan Allah Ta'ala padanya. Selepas dia istikharah dulu, baru dia karang kitab apa semua kan. Demikian juga perhamba yang menterjemah harap seperti barang yang berharap oleh mu'alif. Begitu juga orang yang menterjemah kitab dia ni, kitab Tuan pengarang kitab yang asal tu. Daripada mereka-mereka yang memandang kepada ini terjemah dan membaca akan dia, dan juga membetulkan daripada yang salah-salahnya. Kemudian daripada ta'amul yang halus, berarti halus-halus. Dan yang demikian sangatlah ada. Kerana para hamba belum biasa pada ilmu terjemah dan juga pada luah Arab. Tengok tawaduknya orang tu. Orang yang menterjemahkan daripada Arab kepada Rumi ni. Nak bagi
orang macam kita ni, Melayu ni reti, faham. Mudah belajar. Ni belajar bahasa Jawi Melayu tak standard nak belajar bahasa Arab. Kita orang Melayu belajar bahasa Melayu kan. Allah. Dia orang tengok ulama susah-susah terjemah. Kita gagah. Orang kita tang situ lah tu. Tu yang kata macam dalam kitab tauhid tadi beritahu tu. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa huwal musta'an. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun, ini satu fasal. Faslun, ini satu fasal. Bimahiyatil ilmi, pada menyatakan hakikat ilmu. Wal fiqhi, dan fiqh. Wa fadli, dan kelebihannya, kelebihan ilmu. Nak menceritakan fasal ni, nak memperjelaskan, nak menghuraikan tentang hakikat ilmu. Dan fiqh, dan kelebihannya, kelebihan ilmu tu. Ni kitab ni. Ni penggan dia. Yang pertama, bahagian yang pertama. Kewajipan belajar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis familiar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dia bukan sesemua, dia resedu. Resedu biasa. Resedu ni dia kena belacan power lah dia ni. Pagi-pagi macam tu lah. Erti hadis Nabi Muhammad SAW. Bermula menuntuti ilmu itu wajib atas tiap-tiap lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam. Tengok macam ni. Zuhir ayat. Zuhir ayat dia. Bermula menuntuti ilmu itu wajib atas tiap-tiap lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam. Maksudnya apa kata bermula menuntuti ilmu tu? Siapa dia yang nak kena diwajibkan menuntut ilmu? Tu maksud bermula menuntut ilmu tu, nak ceritakan. Jadi jawab dia apa? Tiap-tiap lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam. Tu jawab dia. Tapi ilmu ni pula umum. Ilmu apa? Ni yang kita kena faham. Ilmu apa yang diwajibkan tiap-tiap lelaki dan perempuan? Perempuan lelaki yang macam mana? Yang mukallaf. Tu kata dia ada, kalau nak tafsir dia ada pula takdir kalam, maksud dia kan. Bukan boleh pegang pada zuhir je. Jadi ilmu apa yang diwajibkan? Itu yang dikatakan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Jadi ulama mentafsirkan ilmu tu ilmu fardu ain. Ilmu agama lah, bukannya ilmu apa, ilmu sekolah ni. Ilmu sekolah ni semua fardu kifayah aja. Ilmu agama tu yang wajib. Lepas tu yang mana? Iaitu ilmu fardu ain. Oh iya ke? Tak khabar. Waalaikumsalam Kuala Rosnani Muhammad. Orang Sarawak rupanya keluar terus bahasa Kuala. Bila kau atas Sarawak keluar terus bahasa Kuala ke? Harta lama benar, baru nak khabar. Khabar awal-awal, tenang. Kak Azizah, orang Sarawak. Geng tu dengan Nusantara Bangkit tu. Dia orang Ipoh. Minum pati haruan, insyaAllah. Lenggung. Iyalah, Sarawak. Sarawak dekat dengan Lenggung. Sarawak jalan ke kati je. Babat. Tu dah.
Sini dia okey lagi. Oh, tiba-tiba dia potong. Sau. Ya. Tak apa ya. Ya sampai dia potong tu. Dia tak bunyi lah. Oh, baru ingat. Dia kadang-kadang sebut nama tempat pun tak boleh tak? Itu rumah. Ya, ya. Cari siapa tu buat live kena kat orang Abang Azizi Socaster. Baru tu ingat. Nama tempat. Ha. Udah buka balik. Tadi tersebut. Tak cibur benar. Dia tak boleh promote nama negeri ke nama tempat tak boleh yuk. Apa itu dia. Sebut ketul belacan. Tertib benar Titi ni dia tertib benar. Oh, adab dia tinggi Titi ni. Sebut kati kilo dia. Dia sebut kati kena sebut kilo. Pasal tadi kakak tu ada tulis pula lah, nama tempat. Tak boleh. Sorry Abang Azizi kena macam tu tau. Pasal kakak tu tulis nama tempat tadi. Salah satu. Dia tak boleh. Dia pada terus. Dia tak kira ni lah tadi. Dia bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam. Jadi yang mukallaf. Lelaki dan perempuan yang mukallaf yang beragama Islam. Ketahui olehmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam itu menuntuti segala ilmu. Ni ketahui olehmu. Dekat ayat tu ketahui olehmu apa dia? Iaitu bagi reti dan faham. Tu kata ketahui tu kena reti dan faham. Nak reti dan faham maka kena belajar. Nak belajar pula kena cikgu. Itulah yang terkandung di balik perkataan ketahui itu. Olehmu siapa pula? Kita lah. Kita ni orang yang nak belajar ke, orang yang cerdik ke, orang yang pandai ke, kecil, besar, tua, muda ke, semua masuk dalam mu tu. Umum. Mu tu umum. Apa yang kita kena reti dan faham, bahawasanya tiada wajib pada syarak atas tiap-tiap lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam yang mukallaf itu menuntuti sekalian ilmu. Nampak? Bukan wajib belajar semua ilmu tu, tak wajib. Tu dia nak nyatakan supaya kita tu faham betul-betul. Jangan main terjah je semua ilmu kita nak belajar. Sebab bukan semua ilmu wajib.
bagi kita. Bahkan wajib atasnya menuntut akan ilmu kelakuan. Bahkan wajib atasnya atas lelaki dan perempuan Islam tu. Ini wajib syarak. Wajib ni kita kena tahu pula. Yang ni wajib syarak. Bila kata wajib syarak, kita kena tahu pula. Pasal apa kata wajib syarak? Wajib syarak ni maksud dia dipaksa, diputuskan oleh Allah Ta'ala. Akan hukum ni dibuat oleh Allah Ta'ala. Hukum yang putus daripada Allah Ta'ala bagi lelaki dan perempuan Islam tadi. Kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa besar. Maka dijanjikan seksa lagi oleh Allah Ta'ala kalau meninggalkan buat. Pasal tu dikatakan wajib syarak. Bahkan wajib atasnya atas lelaki dan perempuan Islam tadi tu menuntut akan ilmu kelakuan dan iaitu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Itu maksud pada perkataan ilmu tadi tu. Bukan ilmu kedokteran, ilmu mekanikan, ilmu perniagaan, bukan. Yang wajib kena belajar mula-mula. Awal mula, pertama mula yang perlu kita belajar adalah iaitu ilmu kelakuan. Ilmu kelakuan ni tasawuf. Ilmu kelakuan ni dan iaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni apa dia? Iaitu ilmu tentang undang-undang dan hukum Allah Ta'ala. Mengenai macam mana seorang hamba tu nak buat taat, perlu ibadah. Maka ada dinyatakan dalam ilmu fiqh tu. Bab muamalah, apa semua tu. Bab jinayah. Itu yang wajib. Itu yang dipanggilkan. Ulama memutuskan 3 perkara tu dinamakan ilmu fardu ain. Yang kena pada tiap-tiap diri lelaki dan perempuan Islam tadi itu. Itu panggil fardu ain. Wajib atas tiap-tiap diri lelaki dan perempuan Islam tadi. Dan dikendaki dengan kelakuan itu iaitu pekerjaan yang kedatangan bagi manusia daripada kufur, iman, sembahyang, puasa dan lainnya. Daripada sekalian kelakuan-kelakuan. Dan dikendaki dengan kelakuan tu iaitu pekerjaan. Bila pekerjaan tu maksudnya perbuatan bersangkut paut dengan perbuatan kita yang kedatangan bagi manusia daripada kufur, iman, sembahyang, puasa dan lainnya daripada sekalian kelakuan-kelakuan. Kelakuan baik, ihsan apa semua tu tasawuf. Seperti dikatakan yang terlebih afdal ilmu itu ilmu kelakuan. Seperti dikatakan ulama yang terlebih afdal ilmu itu ilmu kelakuan. Dan yang terlebih afdal amal itu memeliharakan kelakuan. Nak memperbaiki kelakuan kita tu perlu pada ilmu tasawuf. Nak memperbaiki ibadah kita, ilmu fiqh. Nak memperbaiki iman, ilmu tauhid. Itulah pekerjaan seorang hamba, kelakuan-kelakuan hamba tu. Wajiblah atas orang-orang Islam itu menuntut ilmu. Wajiblah atas orang-orang Islam itu menuntuti ilmu yang boleh mengetahui dengan dia. Wajiblah atas orang-orang Islam itu, Islam yang mukallaf lah, menuntuti ilmu yang boleh mengetahui dengan dia dengan ilmu. Ilmu yang mengetahui dengan dia dengan ilmu akan barang yang jatuh baginya pada kelakuannya. Atas barang itu atas perkara
yang jatuh yang berlaku baginya. Bagi orang-orang Islam tu. Pada kelakuan orang Islam tu. Barang mana kelakuan ada ia. Barang mana ada kelakuan ada ia, ada orang-orang Islam tu. Kerana bahawasanya seorang yang Islam kerana bahawasanya seorang yang Islam itu tak dapat tidur baginya daripada sembahyang. Tak dapat tidur dengan makna wajib Tak dapat tidur maksudnya wajib baginya, bagi orang Islam tu daripada sembahyang, iaitu mengerjakan sembahyang. Maka wajib atasnya atas orang Islam menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia dengan ilmu. Menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia dengan ilmu akan barang yang jatuh baginya, akan perkara. Waalaikumsalam Muhammad Syami yang hadir ni. Yang jatuh baginya, yang berlaku baginya bagi orang Islam tu di dalam sembahyangnya. Sembahyang seseorang tu. Maka wajiblah belajar. Sebab sembahyang tu wajib. Nampak? Jadi belajar cara-cara sembahyang, ilmu tentang sembahyang, maka jadi wajib. Dengan qadar barang yang membawa ia dengan dia. Dengan qadar barang itu perkara yang membawa ia qadar tu dengan dia, dengan itu perkara akan fardu sembahyang. Maka barulah kita tahu bab sembahyang. Pasal itulah wajib. Sumakallah, dan wajib pula atasnya menuntut akal ilmu yang boleh mengetahui yang lainnya. Tu kata kita nak belajar pun kena ikut susunan, bukan boleh main ikut suka. Dia nak belajar ni bukan boleh ikut suka kita. Maksud dia ikut kehendak kita, tak. Kita belajar pun kena ikut kehendak Allah. Apa yang Allah suruh kita belajar dulu. Melalui Rasul. Suruh kita belajar ilmu fardu ain dulu. Tapi kita utamakan yang lain dulu. Itu masalah dia. Kita pergi belajar kenal ABC dulu. Contoh, kita belajar ABC dulu, alif bata tak kenal. Masalah, bila alif bata tak kenal, ABC kenal, tak bolehlah nak baca Quran. Nampak? Itu jadi dia. Sebab kita utamakan belajar ABC dulu. Lepas tu tak belajar alif bata. Anak-anak, sibuk kita daripada umur 4 tahun dah. Daripada 3 tahun, sekarang ni 3 tahun. Belilah buku kat anak-anak. So kenal A, B, C. Lepas tu sekali D is dog. D is dog. C is cat. Kamu kemah. Tapi yang alif bata tak belajar. Itu yang masalah dia. Anak-anak tak boleh membaca Al-Quran sampai umur 12 tahun. Ada sampai sekolah menengah pun tak boleh baca Quran. Jangan terkejut zaman sekarang macam tu. Terima kasih Abang Wak Muhammad Jamalullah yang hadir. Terima kasih LDS7 yang hadir di titik. Jangan terkejut keadaan tu zaman sekarang. Tu yang kata yang mencorakkan, jangan salahkan anak-anak. Yang mencorakkan tu adalah kedua ibu bapa. Yang nak jadikan anak American, mak bapak juga. Dah kecil-kecil belajar. D is dog, C is cat. Jadi American lah anak. Lepas tu bila nak pergi kerja pula, bye-bye. Kecil-kecil ajar anak American lah. Bukan nak pergi salam. Hi. Hello. Hai sayang. Macam tu. Lepas tu nak pergi, bye-bye. Kita yang ajar anak kita jadi American. Ada bagilah, ajarlah salam. Assalamualaikum.
Ayah mak pergi dulu ya. Macam tu. Terima kasih sahabat Umar Naim yang hadir. Ni aja hai bye-bye lah. Terima kasih Kak Ramlah Ahmad. InsyaAllah kita pergi pula pada kitab kita yang ketiga, iaitu ilmu fiqh. Jadi kita ni alhamdulillah lah, Allah bagi kekuatan dalam satu masa komplit tiga-tiga belajar. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu fiqh tasawuf. Jadi dah lengkap lah ilmu fardu ain kita. Jadi sebelum terima kasih sahabat Abu Adam yang hadir. Tak apa bubuk di mana bubuk kat sini. Bubuk pagi-pagi ni kadang ada hijau bubuk. Dah ada berani buat ada bubuk. Pakak ni dua adik ni. Jadi sebelum kita mulakan kitab Muwafiq dan Masbuk ni, seperti biasalah sebagai adab, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Tuan Pengarang Kitab, tuan-tuan guru beliau dan pada orang-orang yang terlibat karang kitab ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darani. Amin. Mudah-mudahan kita juga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT seperti mana Allah merahmati dan memuliakan Tuan Pengarang Kitab, tuan-tuan guru beliau, para ahli ulama, dengan Allah mencampakkan nur hidayah di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita supaya terang dan jelas nampak segala isi-isi kandungan di dalam kitab ni. Dan mudah-mudahan juga Allah membuka pendengaran kita agar kita dapat mendengar dengan jelas apa yang dibaca, apa yang disampaikan. Dan lebih-lebih lagi mudah-mudahan Allah bagi kekuatan dan kefahaman kepada kita untuk kita dapat beramal apa yang Allah fahamkan, insya-Allah taala. Kita pergi kepada muka surat yang pertama, iaitu kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Nur Maidah Kasmuin yang hadir. Waalaikumsalam. Kata pengantar iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Aku minta tolong dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ataupun yang amat kasih sayang. Jadi setiap apa kita mulakan dengan bismillah sebagai tanda kita tu hamba berhajat kepada pertolongan Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Itu kata Alhamdulillahirabbil alamin. Bab puji pun kita dah terang. Kitab pertama, ni kita baca dah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam di atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan di atas ahli keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du. Amma ba'du, dan kemudian selepas itu. Kemudian selepas itu, selepas bismillah, selepas puji Allah, selepas salam, selawat dan salam ke atas Nabi, ke atas ahli keluarga dia, kepada sahabat-sahabat dia,
memandangkan masalah muafiq dan masbu' itu. Memandangkan masalah muafiq dan masbu' itu merupakan perkara yang amat penting. Perkara yang amat penting. Tuan mengarang kitab kata, atas fikiran dia, atas pelihatan dia tu, dia dapati masalah muafiq dan masbu' yang berlaku di dalam semayang tu. Merupakan perkara yang amat penting, yang sangat-sangat penting dalam sembahyang, dan wajib diketahui oleh semua para makmum, dan wajib diketahui, wajib pada syarak untuk kita ketahui, iaitu reti dan faham perkara tentang muafiq dan masbu' tu oleh semua para makmum. Oleh semua para makmum, iaitu orang-orang yang mengikuti imam. Itu semua para makmum tu. Dan seluruh umat Islam amnya. Begitu juga wajib diketahui akan muafiq dan masbu' ni. Seluruh umat Islam am, khusus umumnya. Kerana masalah itu mempunyai kaitan rapat dengan ibadah solat. Kerana masalah itu, masalah muafiq dan masbu' tu mempunyai kaitan rapat dengan ibadah solat. Sembahyang bagi seseorang makmum tidak akan menjadi sempurna dan sah. Sembahyang bagi seorang makmum, iaitu orang yang mengikuti imam. Terima kasih yang hadir di TT. Tidak akan menjadi sempurna. Tidak akan menjadi sempurna, malah tidak sah. Malah tidak sah selagi mereka jahil. Selagi mereka jahil, iaitu tak erti ya. Jahil ni tak erti ya. Kalau bahasa kita kampung kata bodoh lah. Dalam masalah itu, masalah muafiq dan masbu' ni. Lebih-lebih lagi jika melanggar hukum-hukum fiqh. Lebih-lebih lagi jika melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muafiq dan masbu'. Sebab benda ni kita nampak simple lah. Tapi benda ni yang banyak berlaku pada kita. Muafiq dan masbu' ni. Kalau muafiq ni, dia bersama dengan imam. Dia dapat bersama dengan imam takbir. Dia dapat takbir awal bersama dengan imam. Ni nak cerita apa dia muafiq masbu' pula. Dia dapat berserta angkat takbir dengan imam. Tapi jadi baca Fatihah lambat. Jadi Fatihah lambat. Ni muafiq. Imam dah rokok, dia tak rokok lagi. Dia duduk baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal imam rokok lah. Ini masalah muafiq. Nampak? Tu faham dah muafiq. Masbu' pula, orang yang tidak dapat bersama imam, iaitu akad takbir tu. Tu masbu'. Jadi masbu' ni dia berlaku dalam banyak hal lah. Ada kalau orang tu masuk, imam dah baca Fatihah separuh. Ada ketika waktu surah. Dan ada kalau tertinggal rakaat. Dia masuk rakaat kedua. Jadi orang-orang macam ni masuk rakaat ketiga pun ada. Ataupun masuk rakaat keempat pun ada. Maka orang-orang ni lah yang dikatakan masbu'. Muafiq tadi beza. Muafiq tadi orang yang dapat berserta dengan imam. Angkat takbir dengan imam tu. Itu muafiq. Cuma dia baca Fatihah lambat. Dia tertinggal dengan imam.
Imam rokok dia tak habis lagi, tapi dia gagah nak baca Fatihah bagi habis. Ni kena tahu ni, kita makmum, kita kena hukumkan diri kita. Sebab apa? Bila rakaat kedua. Bila rakaat kedua tu kita nak hukumkan kita muafiq ke masbuk. Tapi alhamdulillah lah kita tu tak ada masalah kan. Imam boleh baca, tak ada masalah Fatihah tu. Tapi bila rakaat ketiga ni contohnya jenis sir kan. Imam pun naik apa? Waktu tu ada kalau kita kena hukumkan diri kita. Sama ada muafiq atau masbuk. Kadang kita baru baca dekat apa ihdinas siratal mustaqim, tak imam rokok lah. Sebab imam jenis express. Imam pula mari ambil daripada Yaman tu. Dia laju baca kan. Kita baru ihdinas siratal mustaqim, dia rokok dah. Ketika tu lah kita boleh hukum diri kita. Muafiq kan masbuk. Kalau masbuk, maka kita berserta dengan imam. Turun rokok. Mana kita boleh tinggalkan bacaan Fatihah. Kalau kita hukum masbuk. Mana biar atas imam tangguh. Tapi kalau kita hukum muafiq, kita kena habiskan bacaan Fatihah. Nampak? Itu cerita dia. Nanti insyaAllah, mudah-mudahan dia cerita you. Jadi kita faham muafiq masbuk, okey dah. Yang tu nak bagi kena faham yang tu dulu. Jadi dia sebut muafiq masbuk, kita tak tahu. Takut kita duk apa? Muafiq masbuk, alah jadi muafiq dia mabuk tu lah ni. Dia kata menjadi sempurna dan sah. Tidak akan menjadi sempurna dan sah selagi mereka jahil dalam masalah itu. Lebih-lebih lagi jika melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muafiq dan masbuk. Sebab boleh buat sembahyang kita tu tak sah. Tetapi apa yang berlaku kepada masyarakat Islam umumnya pada masa kini? Bahawa pada kebanyakan mereka siapa dia? Orang Islam masa kini lah. Masyarakat Islam masa kini menjadi kesukaran untuk memahami masalah muafiq dan masbuk. Menjadi kesukaran. Maksudnya jadi payah lah. Untuk memahami masalah muafiq dan masbuk dengan tepat mengikut hukum fiqh. Memang banyak orang tak faham. Memang berlaku benda ni. Boleh jadi kesukaran yang mereka hadapi itu adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Boleh jadi kesukaran yang mereka hadapi, yang buat mereka tak faham tu, adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi pula. Okey. Di antaranya disebabkan buku-buku atau kitab-kitab yang menghuraikan masalah muafiq dan masbuk dengan cara yang mudah. Dengan bahasa yang senang. Adalah sangat berkurangan sekali. Banyak terang tu tanpa panjang kita pun jadi tak faham. Tu maksud dia. Jadi kurang buku macam tu. Atau boleh jadi juga kerana umat Islam sekarang sentiasa dalam kesibukan mencari nafkah hidup. Atau boleh jadi juga kerana umat Islam sekarang sentiasa dalam kesibukan mencari nafkah hidup. Sehingga tidak ada masa dan ruang untuk membaca dan mengkaji dalam kitab-kitab fiqh berhubung masalah ini. Terlalu sibuk. Terlalu sibuk, tak ada masa, ni tak ada masa nak belajar lah. Sebab kalau kitab Miantu Musodi dia belakang sekali. Tu dah belajar tak habis. Tu belajar tak sampai kulit ke kulit. Belajar awal, tengah hilang. Lepas tu tak sampai habis. Jadi tak tahu lah.
bab masbuk muafiq. Terima kasih sahabat A. Mudah-mudahan dimurah dan digandakan rezeki oleh Allah SWT sebanyak berbeza laut dan bintang-bintang langit. Dia bukan tak ikut imam, dia ikut imam. Muafiq dan masbuk ni dalam keadaan kita ikut imam cerita dia, tapi berlaku masalah-masalah dia. Nanti kita tengok kekuatan kita yang berlaku ketika kita bersama imam. Bukan tak ikut imam. Tak ikut imam tak bagi cuba walau apa saja alasan yang menghalang umat Islam dari memahami masalah muafiq dan masbuk. Waalaikumsalam Kut Razila Ghazali. Waalaikumsalam Kut Rasulullah Asta. Dan nampak kehadiran, InsyaAllah. Terima kasih hadir. Walau apa saja alasan yang menghalang umat Islam dari memahami masalah muafiq dan masbuk, mereka tidak boleh membiarkan keadaan demikian berterusan. Mereka tidak boleh membiarkan keadaan demikian, itu keadaan tak faham tentang masalah muafiq dan masbuk. Berterusan. Malahan menjadi tanggungjawab fardu ain. Malahan menjadi tanggungjawab fardu ain ke atas mereka memahami hukum ini dengan tepat. Jadi fardu ain kena faham. Bila kata fardu ain ni masing-masing, pasal semayang masing-masing. Walaupun jemaah, tapi hukum masbuk muafiq ni atas masing-masing. Maka tu yang dijadikan wajib atas tiap-tiap diri seseorang. Tu fardu ain. Wah, lama tak tengok Kak Nuzila Ghazali. Mudah-mudahan sihat semua. Oleh demikian, kerana masalah tu, saya tuan mengenai kitab dengan serba kekurangan dan tenaga yang dhaif, dan dengan tenaga yang dhaif, bubuh dengan dia sedap sikit ni. Oleh demikian saya tuan mengenai kitab dengan serba kekurangan dan dengan tenaga yang dhaif. Dia bubuh dengan tu dia sedap bunyi. Dengan tenaga yang dhaif ini, ni tawaduknya tuan mengarang. Cuba menyusul risalah yang kecil ini bagi percetakan kedua dengan diberi nama Masalah Muafiq dan Masbuk. Saya sangat-sangat berharap kepada ulama-ulama, para guru agar memberi teguran jika terdapat dalam risalah kecil ini kekurangan dan kecacatan, dan kepada Allah Azza wa Jalla saya bermohon semoga memberi keberkatan di atas usaha yang kerdil ini. Amin. Al-Faqih ila Allah Hasan bin Ahmad, Kampung Tiong Dalam, Kota Baru, Kelantan. Orang kitab ya, Hasan bin Ahmad. Allahu Akbar. Sumakala kedudukan semayang dalam Islam. Dia rasmi ada tu. Allah Akbar. Dan anak dalam sembahyang tarawih ni lah. Dalam sembahyang tarawih ni lah kita kena amal masbuk muafiq. Tak sembahyang tarawih. Takut jangan sampai sembahyang tarawih kita tu sia-sia, tak ada apa.
Kalau kita tak beramal, muafiq masbuk ni. Sebab dalam sembahyang tarawih ni ada imam yang terlalu laju. Ada imam terlalu laju. Jadi kalau kita tak khosat, dia kena ingat ni, kita tak khosat. Maksudnya kita tak hukumkan diri kita masbuk atau muafiq. Maka tak sah sembahyang dah. Betul. Tak payah baca habis dah Fatihah. Itu yang kata kita kena pandai hukum. Kena ada niat khosat. Aku ni masbuk kan. Jadi kita tinggal baca Fatihah. Maka kita turun rokok dengan imam. Dia mudah je tu. Dia kalau muafiq pun dia tak boleh lebih daripada 3 rukun yang panjang. Itu kena faham. Dan kalau dah sampai lebih, maka kita kena, kalau rasa tak boleh, maka kena niat mufarakah. Nanti dia akan cerita masalah-masalah tu. Tapi ni secara umum dulu dia cerita. Sebab benda ni memang menyebabkan sembahyang kita ni jadi tak sah. Bukan satu perkara yang mudah lah. Tapi kita tu yang buat mudah. Kita buat ambil tak tahu buat muafiq masbuk ni. Padahal dia adalah satu perkara yang wajib juga dalam sembahyang. Yang sangat-sangat perlu kita ketahui. Sebab nak hukum diri tu. Ni kalau kita tadi gagah baca Fatihah, asal tak habis terus turun ni. Tak boleh. Pasal tengok imam dah sujud lah. Kita baru dekat apa contoh kan, kata dekat ghairi maqdu kan. Ghairi maqdu tengok-tengok imam dah sujud lah. Kita terus kita turun, dia tinggal. Kita tak hukum masbuk. Bahaya. Tadi pasal kita gagah nak bagi habis. Tapi kalau takut imam dah sujud dah tadi, kita cepat-cepat rokok apa semua. Bahaya. Itu yang kena faham. Dia biasa berlaku waktu tu. Dia dikira tu sebab dia tak dapat baca Al-Fatihah bersama imam. Walaupun itu yang dia berlaku. Masbuk, muafiq ni dia berlaku pada setiap rakaat. Setiap rakaat. Tapi orang kadang orang tak faham. Orang ingat berlaku pada rakaat pertama saja. Padahal boleh je kita rakaat kedua pun kan. Kita bangun lambat kan. Kita bangun lambat, tengok imam laju, kita bangun ia kena mudah, ia kena sta'in kan. Tengok imam dah rokok. Boleh kita hukum masbuk turun. Rokok dengan imam. Sebab nak dapat pahala-pahala bersama imam tu. Sebab bila kita bersama imam, dah semesti bila berjemaah tu kita sentiasa bersama imam. Jadi kadang kita tu yang kata tak ada ilmu kan, kadang gagah apa habis Fatihah tu. Kadang tak lagi dengan imam baca. Takut bila gagah nak habis Fatihah, dalam gagah tu kita tak hukum diri kita muafiq. Mana bila tak hukum diri kita muafiq, kita ketinggalan dengan imam, tak bersama dengan imam, dah jadi lain pula lah. Itu masalah dah. Kita kena faham. Pentingnya masbuk muafiq, insyaAllah. Jadi cukup setakat ni perkongsi ilmu kita, insyaAllah. Kita jumpa esok pula dengan kitab yang lain. Fardu Ain sebelah pagi dan sebelah malam kuliah Isyak, besok kitab Alam Kubur. Jadi untuk hari ni cukuplah setakat ni. InsyaAllah mudah-mudahan diberi kefahaman oleh Allah Ta'ala, tak banyak pun sikit, dan diberi kekuatan oleh Allah untuk kita dapat beramal, insyaAllah. Sekiranya di sepanjang perkongsian ilmu tadi ada salah dan silap dari segi huraian, penyampaian, bacaan, sebutan dan apa sajalah, semua tu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya yang tak pandai, yang tak tahu apa-apa. Sekadar berkongsi ilmu melalui apa yang Allah fahamkan daripada belajar dengan tok-tok guru dan ambil cerita-cerita daripada tok-tok guru. Selebihnya semua tu ilham daripada Allah SWT. Jadi yang baik-baik semata-mata semuanya daripada Allah Ta'ala. Untuk itu kita akhiri majlis kita dengan tasbih farah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa al-walidina wal masyayikhina
وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب أمي وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنصر فيه حتى يأتينا اليقين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا الله لا إله إلا أنت نسألك أن تحيي قلوبنا بدون هدايتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمتي محمد رحمة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah. Terima kasih sahabat Nurizam Sakiman. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terus lebuh kakak legung dia tu. Dia penghilang tu. Terima kasih sahabat Johabi Johan.